Alright guys, so dalam video ni, sudah lama aku tak main Minecraft. Tapi aku boleh je main Minecraft guys. Apa aku nak cakap tadi okay. So macam biasalah, kita korek kayu dulu. Memang first target kita adalah buat cari kayu, cari item dan buat rumah. Itu je hari ni. Nanti farming, auto farming tu semua kita last. Bukan last, kita buat episod lain guys. Jadi ni aku farming dulu. Farming pula. Jadi ni aku mining pula. Jadi ni aku korek dulu guys. Korek guys. Okay, biri-biri ni penting. Halo biri-biri. Oi. Bisa gak kalau aku bunuh kamu? Oi. Oi. Oi, tepi lah, semak je. Dia palau aku geng. Kita bantai dia. Let's go. Bantai dia. Siapa suruh palau? Okay. Ni siapa nak palau aku lagi? Cepat. Woi. Bisa gak aku bunuh kamu? Tak boleh kot. Gak bisa bang. Okay. Kalau kau balas kau okay, aku tak bunuh kau. Woi. Boleh tak aku bunuh kau? Tak boleh, he's maif. Tak boleh. Siut. Memang kena bunuh palau aku. Nah, mampus. Okay, kita dah dapat kayu 10. Kita buat crafting table dulu. Stick yang banyak guys. Ni ada apa ni? Oh, banyak item yang dah baru guys. Aku tak tahu guys. Rupanya Minecraft ni dah update lama dah. Aku je lama yang tak main. Okay, ini bukan stone. Aku nak stone guys. Oh my god. Ya Allah. Macam mana boleh sampai sini? Ada apa ni? Ada cave guys. Oh my god. Oh, ada lubang. Okay. Belum apa-apa dah masuk cave. Mantap. Kita korek kayu, kita korek batu kat sini lah. Aduh, malas lah pula ke sana balik. Kita buat je lah crafting table kat sini. Kita buat semua item daripada batu. And kita boleh bersiap korek coal. Dengan coal kita boleh buat api guys. So dalam episod ni kita tak nak lama sebab aku target buat rumah je kan. Alright, pedang. Ni apa benda yang aku nak try lah. Ni untuk apa? Weh, boleh baling ke? Maksudnya macam nak? Aku tak faham. Item apa ni guys? Tak boleh baling pun. Oh, kena cocok. Oh, boleh cocok. Okay. Okay, faham. Item baru tu aku agak tahu cuy. Okay, so ni kita bawa keluar. Kita keluar balik. Tapi tak ada ni. Oh my god, dari sini kita boleh nampak tu macam jungle je. Oh yeah, okay. Jungle. Tapi before that, we're gonna pick this. Kita korek dulu kayu yang ada kat sini. Kayu oren ni. Ada coal, mantap. Okay, sapling ni kita ambil juga. Dengan sapling tu kita boleh buat macam, yalah, kita nak dapatkan banyak-banyak sapling dari pelbagai biome guys. Supaya apa? Supaya nanti bisa dapat plank yang berwarna-warni. Ya.
Oh my god, banyak banget kaulnya guys. Aku suka ini. Sambil dapat kaulnya, sambil dapat SP-nya guys, sambil menyelam air, sambil minum air. Sambil menyelam minum air. Okay guys, jadi okay, tak apalah. Okay, aku rasa kita dah boleh pergi. Hi Billy, I need you. Sorry. One hit. Oh my god. Ni kan one hit. Ni tak one hit pula. Okay. Kita dapatkan banyak makanan dulu guys. Ni ada banyak makanan ni. Sorry. Okay. Kan betul tu jungle di situ. Jadi rumah kita mau di mana guys? Fikir dulu lah. Kita jalan-jalan dulu. Ini ada lagi nih. Banyak makanan lagi. Banyak enak guys. Okay. Alright, kita pergi jungle jom. Aku nak ajak korang di jungle lah. Sekejap. Belum apa-apa aku dah ni guys. Aku dah lapar. Kita duduk kat jungle nak? Kita buat rumah di jungle. Okay juga kan? Sebab jungle ni dia punya. Okay, ada iron tak? Tapi satu je lah dapat. Ada coal lagi. Wait. Kalau situ jungle. Wait. Okay. Situ jungle guys. Sini jungle ni. Banyak-banyak ni jungle. Kan tinggi tu sumpah. Ui, ni best ni. Tinggal dalam ni best. Oh my god. Aku tak tahu. Okay. Aku rasa lah. Kita pergi sini dulu jom. Oh my god. Okay. Sini lawa ni. Ni lawa pemandangan ni. Apa kata kita buat rumah dekat area sini guys. Seriously. Lepas tu nanti bila dah update sikit, upgrade lah aku. Okay, upgrade nanti. Dari sini maybe kita buat jambatan tau. Kita buat jambatan ke sana. That was nice. Very nice. Ke sana. Okay. Dengan ada burung ni lagi, okay lah, mantap lah. Okay, so kita dah boleh buat start. Buat. Yalah, start lah. Okay lah. Aku ada dulu pokok sini. Kita clearkan dulu tempat ni. Kasih dia nampak rata, okay. Alang-alang tu kita boleh tanam pokok tu. Sis. Dekat sini lah. Sini boleh ni nampak. Kalau korang dengar bunyi-bunyi macam tu itu maksudnya ada burung kat aku. Sorry ya guys. Agak naik sikit. Allah, nampak. Ni naik ke aku naik sini. Okay. Wait. Okay, naik. Boleh tanam pokok segini.
kita dah boleh buat start buat rumah guys. Tapi kita nak pakai kayu apa? Kayu ni boleh tak? Boleh kayu ni. Satu, dua, tiga. Kita buat rumah kecil aja. Rumah kecil je guys. Sorry guys, aku tak pandai buat rumah. So dia agak pelik lah nanti. So ni okay. Ni pintunya nanti. Jadi kayak gini. Terus di atas kan. Okay guys, siap Hina. Masuk. Alright guys, sudah siap guys semuanya. Rumah kita dah buat, farming kita dah buat sikit. Jadi tak perlu basa-basi. Video ini sampai sini aja guys. Okay. Sama saja guys. Alright teman-teman, so sampai sini lah. So dalam episod ni kita dah buat rumah. Nampak tak adalah berapa lawa sangat, tapi tingkap pun pakai benda ni je. Semuanya kayu yang biasa jungle, kayu dari jungle. Dan dalam ni macam ni guys. Dalam ni macam ni. Bestnya, yeay, tak terlalu besar dan ada burung, tempat tidur, table dan ya, just masih kurang, tapi tak apa, itulah permulaan guys. Jadi apa pendapat korang dalam episod ini? Ada kamu kan? Di sini pun ada farming dan itu ada kucing random sih. So sampai sini aja, bye bye.